Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Najihah binti Muhammad Indin dari kelas Bahasa Melayu 2. Tengok apa yang ada di tepi saya ini. Ini merupakan bahan bantu belajar BBB yang telah saya hasilkan yang dinamakan sebagai kit imbuhan si cilik. Baiklah, kit ini merupakan gabungan antara bahan digital dan juga bahan maujud, dan juga bahan bantu belajar ini direka khusus kepada murid mengalami masalah untuk memahami kata berimbuhan awalan, apitan dan akhiran, dan juga kepada murid yang kurang berminat untuk belajar menggunakan kaedah tradisional. Baiklah, objektif penghasilan bahan bantu belajar BBB yang dinamakan kit imbuhan si cilik ini adalah dihasilkan untuk membantu murid mengenal pasti jenis kata imbuhan. Yang kedua, membantu meningkatkan kefahaman murid terhadap kata berimbuhan dan kata dasar. Yang ketiga, membantu murid untuk meningkatkan rasa seronok dan juga meningkatkan interaktif dalam PDP. Baiklah, ciri-ciri bahan bantu belajar yang dinamakan sebagai kit imbuhan si cilik ini adalah: yang pertama, mesra murid, mudah dibawa kerana bentuknya adalah kecil dan comel saja. Ketiga, merupakan gabungan antara bahan maujud dan juga bahan digital. Yang keempat, bahan ini boleh digunakan kepada semua tahap murid, iaitu tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5 maupun tahun 6. Dan akhir sekali, bahan bantu belajar ini dihasilkan untuk membantu guru menggunakan bahan yang boleh meningkatkan kefahaman murid dan juga meningkatkan keseronokan dalam situasi semasa pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Dalam kit imbuhan si cilik ini terdapat 4 bahagian utama, di mana bahagian pertama dikenali sebagai roda cabaran imbuhan si cilik. Dalam aktiviti ini, murid perlu memutar roda yang mengandungi 8 bahagian, di mana setiap bahagian mempunyai 3 kata imbuhan secara rawak. Selepas roda berhenti, murid perlu mengelaskan kata imbuhan yang diperoleh ke dalam jenis kata imbuhan sama ada imbuhan awalan, akhiran maupun apitan. Untuk bahagian kedua, merupakan bahagian aktiviti mendeklamasikan sajak. Dalam bahagian ini, murid akan diberikan 4 jenis sajak dengan emosi yang berbeza, iaitu gembira, sedih, marah dan kasih sayang. Murid perlu membaca dan mendeklamasikan sajak tersebut dengan ekspresi yang sesuai. Contohnya, kalau sajak gembira, intonasi perlulah ceria. Aktiviti ini bukan sekadar baca, tetapi membantu murid memahami emosi dalam bahasa dan cara penyampaian yang betul. Menariknya, semua sajak ini juga disediakan dalam bentuk flashcard digital. Murid hanya perlu scan barcode yang disediakan untuk mengakses sajak tersebut dengan mudah. Jadi, murid boleh berlatih bila-bila masa, sama ada secara fizikal maupun digital. Di bahagian atas kit imbuhan si cilik ini juga disediakan 4 barcode yang boleh diakses oleh murid secara digital. Seterusnya, di bahagian ketiga merupakan aktiviti menaraikan kata imbuhan. Dalam bahagian ini, murid akan diberikan beberapa rangkap sajak untuk dibaca. Selepas membaca sajak tersebut, murid perlu mengenal pasti kata berimbuhan yang ada dalam sajak tersebut. Kemudian, murid perlu menaraikan semua kata imbuhan yang telah dijumpa dan menulis semula kata imbuhan tersebut ke dalam baju yang disediakan, kemudian meletakkan kembali ataupun menggantung semula baju tersebut ke ampaian yang telah disediakan. Ini pula merupakan 4 barcode yang boleh diakses oleh guru untuk membantu meningkatkan kefahaman murid dalam pengajaran. Barcode yang pertama akan membawa murid kepada nota interaktif kata berimbuhan yang disampaikan secara visual dan lebih mudah difahami. Melalui nota ini, murid boleh melihat contoh-contoh imbuhan dengan lebih jelas, konsep, maksud, siap dengan penerangan ringkas yang membantu mereka faham tanpa rasa bosan. Menariknya, keseluruhan bahan ini menggunakan konsep bertemakan kartun SpongeBob yang memang dekat dengan dunia murid. Pendekatan ini bukan sahaja menceriakan suasana pembelajaran
pembelajar, malah dapat meningkatkan minat dan fokus murid untuk terus belajar tentang kata imbuhan dengan lebih seronok. Barkod yang kedua akan membawa murid kepada aktiviti deklamasi sajak yang dikenali sebagai bintang kecil. Dalam aktiviti ini, murid akan dicabar untuk mendeklamasikan sajak dengan intonasi dan ekspresi yang betul. Murid juga akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan setiap ahli kumpulan perlu membaca satu rangkap sajak. Barkod yang ketiga akan mendedahkan murid kepada kuis interaktif bertemakan Papa Zola. Melalui kuis ini, murid boleh menguji pemahaman mereka terhadap topik pembelajaran dengan cara yang menyeronokkan dan mencabar. Aktiviti interaktif ini bukan sahaja membantu murid mengingati konsep dengan lebih baik, malah meningkatkan fokus dan motivasi mereka untuk terus belajar. Konsep Papa Zola yang berwarna-warni dan menarik membuatkan sesi kuis menjadi lebih hidup, menjadikan pembelajaran tentang kata imbuhan tidak lagi membosankan. Ingatlah kita selalu yang tak pernah usang. Kita usahakan lagi sayang, yakin waktunya akan datang. Baiklah, ini merupakan laman permainan interaktif yang digunakan untuk mengukuhkan pembelajaran murid. Di sini, murid boleh bermain sambil belajar, mencuba pelbagai aktiviti yang direka untuk melatih kemahiran mengenal dan menggunakan kata imbuhan dengan betul. Pendekatan interaktif ini membuatkan murid lebih terlibat, aktif dan seronok dalam proses pembelajaran sambil secara tidak langsung meningkatkan kefahaman dan keyakinan mereka. Terdapat 3 misi iaitu 3 set soalan yang perlu murid lakukan dan selesaikan untuk menyelamatkan pipi iaitu watak dalam Papa Zola. Juga disediakan satu set soalan tambahan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan lagi kefahaman murid, dan murid boleh mengulang soalan ini sehingga dapat menjawab dengan betul. Terima kasih kerana sudi menonton video ini sehingga selesai. Semoga sentiasa bermanfaat untuk semua. Bye!